Terima kasih pada semua anda subscribe YouTube channel saya. Teruskan menonton konten yang ada. InsyaAllah saya akan perbaiki. Hingga bye. Kenapa saya pakai mask dan cermin mata hitam? Sebab AI tak dapat sustain wajah saya. Hai. Gambar video ini ialah setting pada tahun 98. Kenapa pakai seragam sekolah? Tahun 98 saya tingkatan 4 kelas E Kelapa dan Sebatang. Kenapa setting tahun 98? Tahun ni lah pertama kali ada internet kat rumah. Zaman ni mana ada smartphone? Iklan sebentar. Kat tahu. Kenapa bulu kaki ni menendang? Oh, bulan 10 saya join taekwondo. Untuk viewer kat TikTok, bolehlah kiranya tolong subscribe YouTube saya ya. Ni channel YouTube baru yang sebelum ni dicuri orang Thailand. Dia guna email tu untuk login Garena. Saya main Free Fire dan COD dan PUBG. Bukannya level tinggi pun. Nama saya ialah Ryuhi. Okey, yang tu cerita zaman sekarang. Maksud saya tahun 2025. Tahun zaman now. Ahai. Okay, saat sebelum tu saya story sikit pasal game. Waktu tu saya darjah 4. Dan sebelum tu juga saya dah kenal Atari, tapi yang tu rosak orang punya. Okey, waktu darjah 4, waktu tu tahun 92, umur saya 10 tahun. Apa lagi ya? Waktu tu bapa saya ada beli benda ni. Game TV ni barang bagus ni. Waktu tu bapa saya ada beli benda ni. Game TV ni barang bagus ni. Ni lah pertama kali kenal benda tu apa. Pelik tapi gembira rasanya. Terima kasih kepada bapaku. Sebelum ni juga dah memang kenal benda kecil ni juga. Game butter. Sama-sama. Zaman ni mana ada smartphone? Iklan sebenar. Kat. Hoi, terlimpas. Bagus sekali kalau ada selamin tingkap di sini ni kan? Terang tarus dalam bilik ni. Yeay. Ini tunggu, tak ada sama Ahmed. Sini bermaksud saya barulah terang tarus dalam bilik ni. Yeay. Okey, kita sambung cerita semula tentang game TV ni semula, okey. Kaset game free tu ada 4 game, Mario Bros, Pac-Man, Popeye dan Battle City. Kaset game tu warna pink lembut. Nah, ini dia family computer atau lagi senang cakap Garmin TVE. Zoom sikit. Ya, ini dia family computer atau lagi senang cakap Game TV. Zoom sikit. Dan berapa bulan kemudian ada game bertajuk Super Mario. Abang saya pinjam kat kawan dia. Dan pada waktu petang tu jugalah saya terus bagi tahu pada ibu saya bahawa esok saya takkan bersekolah. Terima kasih ibuku. Congratulations kerana membenarkan permohonan itu. Pada esoknya saya berhabis main game pada waktu pagi. Waktu petang memang berebutlah siapa yang cepat. Dialah yang main game tu sampai ke malam. Ya, itu dia.